Selamat sejahtera, anda bersama saya Alimuddin Syahid. Pada video kali ini saya mahu menerangkan kepada anda tentang penggunaan WordPress. WordPress secara dasarnya ialah sebuah CMS atau juga dipanggil sebagai Content Management System. Satu sistem yang membolehkan anda untuk melakukan post konten-konten tertentu dan sistem tersebut akan menyusunnya secara automatik mengikut kolom dan juga bahagian-bahagian yang anda settingkan pada control panel mereka. Ini adalah contoh sebuah blog yang menggunakan WordPress. Okey, seperti yang anda dapat lihat sini, anda mempunyai tajuk di atas, kemudian ada dia punya navigation button di sebelah sini, dan di bahagian bawahnya ialah post-post yang boleh kita lakukan. Anda juga boleh lihat di bahagian kanan ini ada beberapa kolom, okey, yang terbahagi kepada beberapa kategori yang anda boleh buat untuk website anda. Okey. Selain daripada blog, WordPress juga boleh digunakan untuk membuat website korporat ataupun shopping cart dan banyak lagi jenis-jenis website yang anda boleh lakukan. Okey. Terdapat banyak template atau apa yang dipanggil sebagai theme, sama ada percuma ataupun berbayar. Dan program WordPress ini boleh anda install di hosting anda, tetapi bergantung juga kepada hosting anda, sama ada mereka menyediakan kemudahan tersebut ataupun tidak. Jika anda menggunakan secangkir hosting, anda boleh install WordPress ini tanpa sebarang masalah. Okey. Sekarang saya akan tunjukkan kepada anda contoh-contoh pengubahsuaian yang anda boleh lakukan dengan mudah menggunakan WordPress. Okey. Pertama, anda perlu login ke control panel anda. Jika semasa anda install WordPress ni, anda boleh setkan anda punya username dan juga password. Sekarang kita masuk ke contoh control panel untuk blog ini. Okey. Jika anda lihat di control panel ini, di sebelah kiri ini terdapat pelbagai jenis link untuk anda membuat setting untuk blog anda. Seperti jika anda mahu melakukan post, anda klik pada post. Okey. Okay, ini akan membawa anda kepada senarai post. Di sini ada dua post yang telah dilakukan. Okey, anda boleh buat post baru. Contoh kalau anda nak buat post baru, anda klik add new. Okey, anda boleh letakkan tajuknya. Contoh saya letak testing blog. Okey, dan anda boleh type kontennya di bawah ini. Testing blog 101. Okey, dan anda boleh preview terlebih dahulu. Okey, ini contoh post yang kita buat tadi. Okey, kita tutup ni. Dan kalau kita nak publish, kita hanya perlu klik pada publish di sebelah kanan ini. Okey, bila anda sudah publish, anda boleh pergi ke blog anda dan anda boleh refresh. Okey, secara automatik anda punya post akan masuk ke bahagian ruangan konten ini. Seperti yang anda dapat lihat sini, ini tajuk dia testing blog dan ini konten dia. Dan di bawah ini adalah post-post yang sebelum ini. Okey, anda juga boleh buang kolom di sebelah kanan ni. Jika anda tak mahu dia punya kolom kat sebelah kanan ni, anda boleh pergi kepada appearance. Okey, anda boleh klik pada setting. Okey, klik pada design. Okey. Okey, number of site di sini ada dia punya di bawah number of site bar. Okey, kita letak disable. Okey, contoh. Kemudian kita klik save setting. Okey. Sekarang kita refresh ni untuk lihat hasilnya. Okey, sekarang anda nampak dia punya kolom di sebelah kanan ni sudah tiada. Okey. Katalah kita nak tukar color pula, color untuk website ni, kita boleh pergi ke design juga. Kita boleh pergi ke main color. Kita katalah kita tukar kepada dark grey dan blue. Okey, kemudian number of sidebar ni kita letak balik. Okey. Setting-setting ni adalah bergantung kepada theme yang anda gunakan. Sebahagian theme mempunyai setting-setting yang lain. Jadi anda boleh pilih mana yang anda suka dan install ke sistem, ke dalam hosting anda. Okey, katalah anda sudah perlu bateri, anda save setting semula. Okey, sekarang kita refresh
kita punya blok ni. Okey, anda lihat warnanya sudah pun berubah. Okey. Kita juga boleh letak jika menggunakan theme yang saya tunjukkan sebagai contoh ini, kita boleh meletakkan banner di kawasan-kawasan tertentu ataupun video. Okey, saya tunjukkan contohnya. Kita pergi ke di sini, dalam theme ni disediakan tab ni. Okey, so kita klik pada ads. Okey, anda boleh tengok header bottom, header top. Ini adalah iklan-iklan atau banner yang boleh anda letak di blog anda. Okey, saya sudah ada letak beberapa kod di sini yang saya disablekan buat sementara. Okey, so saya akan tunjukkan semula contoh banner tersebut. Okey, saya dah buat editing di sini. Okey, saya klik save setting dan kita tengok apa yang akan berlaku. Okey, kita pergi semula kepada blog kita refresh semula. Okey. Okey, anda dapat dilihat di sini. Sekarang di bahagian atas ini, okey, sudah ada banner. Selain banner, kita boleh juga letak video. Okey, kita pergi balik ke kita punya control panel tadi. Okey, saya disablekan kod yang di atas ini dulu. Okey, dan saya aktifkan kod video. Kod video ni boleh diambil daripada YouTube dan anda pastekan ke ruangan ini. Okey. Ruangan ini bergantung kepada kat mana anda nak video apa atau banner atau video itu keluar. Ada di atas, di header bottom, okey, di sidebar pun ada, di bawah pun ada. Okey. Kita klik save dahulu untuk lihat bagaimana video ni keluar di blog tersebut. Okey, sekarang kita refresh mula. Okey, anda dapat lihat sekarang di bahagian atas ni sudah ada video. Video ini adalah video YouTube. Ya, anda boleh copy dia punya kod tu daripada YouTube. Okey, anda boleh buat dia punya main menu di sini. Okey, semua ini boleh anda buat di bahagian post. Okey. Okey, sekian saja serba sedikit sekian, terima kasih. Sekian saja serba sedikit mengenai WordPress. Sekian, terima kasih.